Setiap langkahku, setiap hela nafasku, aku mahu kau berjaya. Aku mahu ibu bapamu bangga. Selesanya tempat ni. Cantik kan? Siapalah yang buat tempat ni? Mestilah cikgu. Aku lapar lah. Jom kita pergi kantin. Jom. Kau tahu tak apa esok kan hari guru? Lah. Kau nak beli hadiah apa? Tak tahu lagi lah. Amani, mari sini. Esok nak beli hadiah apa untuk cikgu? Asyik, Amani tu dah baru lah. Dia budak baru. Azul tahu ayah dia dah meninggal, dia orang susah, kesian dia. Dia sihat dah. Anakku dah balik. Kenapa sedih ni? Mari duduk sini. Cuba cerita apa yang berlaku. Mak, esok hari guru. Semua kawan-kawan bagi hadiah kat cikgu. Ada cawan dekat atas tu. Kamu bolehlah bagi dekat cikgu kamu. Baik, Mak. Duduklah dulu. Nah. Boleh tak? Boleh lah. Tapi Mak, nak bungkus dengan apa ni? Kita tak ada duit lagi nak beli pembalut. Apa kata kita guna surat khabar je? Ni ada kat bawah. Jom kita balik sama-sama. Meh mak tolong. Bolehlah ni daripada tak ada. Terima kasih, Mak. Sama-sama. Kamu buatlah kat ucapan daripada kertas tu. Bagi kat cikgu, okey? Kejap. Letak cawan yang dalam beg kamu. Esok tertinggal pula. Assalamualaikum. Salam. Cikgu, saya nak bagi hadiah kat cikgu. Tu cikgu? Ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Amani. Bukan hadiah yang cikgu harapkan. Cukuplah kejayaanmu membuat cikgu tersenyum. Hadiah tidak ternilai adalah melihat kau menjadi anak yang berguna. Cikgu! Kami mengucapkan selamat hari guru. Bye! Cakap.
Esok nak beli esok nak bagi hadiah apa ke cikgu?